Selamat pagi, Assalamualaikum. Aku excited nak buat video ni sebab pagi tadi dah official, dah keluar grouping untuk FIFA World Cup 2026. Aku tak footage sebelah aku ni, aku buka di Instagram. And sama-samalah kita nak tengok reaksi grouping yang dah siap. Dan yelah, orang kata grouping ni bukannya setakat nasib ataupun siapa yang kau jumpa walaupun dalam grouping di peringkat pertama, tapi dia juga boleh menentukan betapa susahnya perjalanan dia World Cup kali ni. Dan kita tengok siapa yang layak, siapa yang tak layak. Dan let's go, jom kita tengok. Aku excited sebenarnya. Aku tak sebelah kanan aku video aku bercakap, dan sebelah kiri aku ini. Sorry lah before that, aku channel ni aku macam segan sebenarnya nak tinggalkan, tapi sayanglah aku nak tinggal sebab ada followers yang mengikut aku untuk aku bercakap pasal bola. Susah. Okay, senang. Pasal bola, pasal Manchester City dengan Barcelona. Thank you so much kepada korang yang masih tengok video aku. Sebab kebelakangan ni aku nak set up balik aku punya podcast. So sambil tu aku boleh promote juga siapa yang minat nak tengok podcast. Aku aktif kat 2 podcast. Satu podcast Know Nothing, random topik, tak ada niche. Apa yang rasa aku nak belajar, aku belajar. Link aku ada tinggal kat bawah. Yang kedua, Vela Podcast, which is aku dengan Hakim akan explore dan berjumpa owner football, owner klub bola sepak amatur. Dan kita nak explore bola sepak amatur ni, apa yang diorang buat, macam mana diorang survive, apa aktiviti yang diorang lakukan sesama komuniti diorang. Let's go to the draw. Aku nak buka cara. Aku tak tengok lagi dia punya grouping. Ni adalah technical draw result. Ini dekat Instagram FIFA World Cup. Dah post 4 jam yang lalu #FIFA World Cup. Dengan caption dia adalah Which nation will top each group. Siapakah Group A, Group B, Group C, Group D, E, F, G, H, I, J, K, L. Kalau korang tak tahu, season kali ni FIFA perbanyakkan lagi group. Total ada 48. Dan total group ada 4/3 12. Ada 12 group. Bukan 12 team tau, tapi 12 group. Sangat-sangat banyak slot. Banyak lagi game yang akan kita menonton. Dan jangkauan game akan, of course lah, akan lebih banyak. Biasa lebih kurang 2 bulan kan. Ni aku rasa lebih kurang 2 bulan setengah kot. Satu lagi, aku rasa lepas ni video-video aku di YouTube channel Miro Studio ni, aku rasa macam aku nak more tu santai lah. Kalau korang nak tengok, boleh tengok. And don't expect much macam video aku yang sebelum ni, sebab aku tak boleh nak commit on editing. Aku tak boleh commit on statistik yang aku nak boleh share. Benda tu kena study sebelum kita nak bercakap. Aku more lebih santai. Siapa nak tengok aku bercakap pasal bola and kau nak tanyakan pendapat, boleh tulis kat bawah. Group A, B, C sampai L. Okay, Group A adalah Mexico, South Africa, Korea Republic. Dengan slot yang tak difinalkan lagi, iaitu Czech Republic, Denmark, Ireland dengan MKD. MKD tu apa? Untuk Group A, aku rasa yang akan pas adalah Mexico dengan South Africa. Bawah tu kalau kata Denmark, Czech Republic, Ireland, Denmark pun okay. Boleh bagi a good fight lah dekat Mexico dengan South Africa. Tak, aku nak tukar. Group A aku nak Mexico dengan one of the team yang belum confirm lagi di dalam Group A adalah Czech Republic ataupun Denmark. Ireland also good, a good competitor, can give a good fight. Group B ada Canada. Bawah tu tak confirm lagi, slot bawah. Aku boleh pakai mouse kan. Aku pakai mouse lah, tunjuk senang. Buat yang tak confirm lagi, BIH siapa, Italy dengan Wales. Ada Itali yang ni. Qatar dengan Switzerland. Aku nak pilih, susah agak nak pilih ni. Canada, Qatar, Switzerland. Ni aku nampak macam Itali. Group B aku pilih Itali dengan Qatar. Sorry, Canada. Group C, Brazil, Morocco, Haiti, Scotland. Aku rasa simple. Scotland dengan Haiti susah. Brazil dengan Morocco. Next, Group D, USA, Paraguay, Australia. Bawah tu tak confirm lagi apa. Ada Turki, Slovakia. Alhamdulillah angin, sorry. Slovakia, ROU ni apa? KOS ni apa? Belum confirm lagi. USA, Australia. Tapi Australia aku nampak kebelakangan ni macam dia punya bola sepak semakin menurun compare tu dengan negara Asia yang lain. USA dengan Paraguay. Group D. Group E kita proceed. Germany, Curacao, Cote Ivory Coast dengan Ecuador. Okay, Group E simple, direct. Germany dengan Ecuador. Okay, Ivory Coast boleh lah bertukar antara Ecuador, tapi aku pilih Group E, Germany dengan Ecuador. Group F, Belanda, Netherlands, Japan. Bawah ni tak confirm. Albania, Poland, Sweden, Ukraine, Tunisia. Aku rasa Netherlands dengan Japan. Group G, Belgium, Egypt, Iran, New Zealand. Aku pilih Belgium dengan, agak susah ni. Belgium dengan Egypt. Proceed. Group H, Spain, Cape Verde, Saudi Arabia,
Uruguay, Spain dengan Uruguay. Sorry Saudi Arabia, sorry. Group I, France, Senegal. Bawah ni tak confirm lagi. Ada apa? Iraq dengan Norway. Aku pilih France dengan Norway. Group J, Argentina, Algeria, Australia, Jordan. Aku pilih Argentina dengan Jordan. Tapi aku macam tak confident dengan jawapan aku antara tiga-tiga ni. Of course aku pilih Argentina, tapi bawah tiga ni tak confirm antara Algeria dengan Jordan. Group K, Portugal. Bawah ni tak confirm apa. COD, Jamaica dengan satu lagi Uzbekistan dan Colombia. Aku pilih Portugal dengan Colombia. Group L, England, Croatia, Ghana dengan Panama. Aku pilih England dengan Ghana pun can give a good fight lah. England dengan Croatia. Kita nak pilih dulu mana yang senang buat kerja. Nampak macam England, grup yang paling senang nak lepas. Yang pertama, Portugal boleh kata grup yang senang juga. Grup K, grup J, kita reverse daripada L ke A lah Grup K, grup J antara grup yang senang. Spain boleh kata senang juga, just nak kena lepas dengan Uruguay saja. Ni susah. Tak menentu, tiga-tiga ni tak menentu. Tak juga, Brazil nak kena fight juga dengan Morocco dengan Scotland. Dia macam semua tak menentu. Group B paling confusing bagi aku lah. Walaupun Italy ni tak confirm, tak tahu dia layak ke tak confirm. Confusing lah. Group B ni aku namakan sebagai group yang paling confusing. Group A aku rasa tak ada masalah. Tapi susah juga. Can give a good fight. Mexico, South Africa, Korea Republic. Sebab bawah ni pun yang belum confirm slot ni adalah Czech Republic, Denmark dengan Ireland. Tak tahu. Group A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Korang minat tim mana? Drop your comment below. Aku dalam sesi 2 World Cup yang sebelum ni, aku macam confused dan aku berminat sebenarnya dua-dua tim ni, antara Sepanyol dengan Germany. And season Euro sebelum ni aku pun tak expect Sepanyol improve daripada season sebelum ni, daripada Euro baru ni kan. Let's see how. Boleh ke minat dua tim sekali ya? Drop your comment below. Siapa yang tengok video lain, korang tinggalkan playlist kat atas ni. See you guys next video. Assalamualaikum, bye bye.